mendengarkan Sembang Konti DJ SKK Channel terbaik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh warga SKK. Bersama saya di Konti DJ SKK Channel. SKK sentiasa kebanggaan kami. Bersama saya lagi DJ Una dan rakan-rakan di Konti DJ. Jadi hari ini bersama saya DJ Una dan rakan-rakan kita. Nak perkenalkan dululah. Okey, mula-mula kita perkenalkan yang di hadapan saya. Okay, Assalamualaikum. Sihat lah? Sihat, Alhamdulillah. Saya DJ Akisha, boleh panggil DJ Akisha lah. DJ Akisha. Okey, yang di sebelah DJ Akisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam yang semua tahulah, dah lama dah saya tak duduk kat konti ni, banyak aja. Betul tu. Tak apalah, macam yang semua tahu, saya DJ Ihsan. Okey, baik. DJ Ihsan. Okey, seterusnya DJ Hitam Manis ni di sebelah saya. Comel cantik je dia ni. Okey, sila perkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya DJ Isha. DJ Isha. Jadi kita nak perkenalkan juga camera woman. Selalunya kita cakap cameraman, kita cakap camera woman. Perkenalkan DJ Masha. Tak nampak ni. Tak nampak sangat lah. Memang suara tengah. Baik. Memang jenis. Okey. So pada hari ni kita nak sembang tau tak? Sembang apa tu? Pasal raya. 2-3 hari je. Betul. 3-4 hari ya lagi ni. Tu. Pakat mengalut dah kat rumah. Pakat kalut dah. Itulah. Dengan ketupatnya, dengan rendangnya, dengan lemang. Itulah tak buat lagi. Sama. Tak apalah, masing-masing punya kerja. Itulah. Betul. Kita tolong perhabis kuih je. Okey, jadi kita nak sembang pasal persediaan raya. Okey. Jadi DJ kita ni raya pakai baju warna apa? Biasalah kelabu je. Oh, DJ Akisha pakai baju warna kelabu no? Macam saya DJ Ihsan, kami pada tahun ni rasanya pakai baju warna biru gelap kot. InsyaAllah lah. Gelap. Nanti raya pakat tengok lah saya pakai baju apa. Surprise dekat semua. Surprise tu. Kalau DJ Isha, saya pakai baju warna biru gelap juga macam Ihsan. Matching sama. Kalau saya warna biru muda lah, betul lah kot. Tak pasti lagi lah. Pakai semua biru ni. Pakat tengok lah nanti raya. Tu dia. Tengok beza je. So kita nak persembahkan dulu, nak dengarkan lagu dulu no. Layanlah lagu Sat. Jadi kita nak nyanyi sama-sama lah, yang mana yang tahu tu. Okey. Baju baru, busana indah, berseri-seri di pagi raya, bersama keluarga, penuh meriah di pagi hari raya. Maaf-maafan di antara kita, bagi mengeratkan hubungan sesama, jauh yang dekat.
kita nak sembang. Kita masuk ke sembang balik dah. Ya. Orang kamu ini. Okey. Jadi kita nak sembang-sembang sikit pasal pengalaman jadi DJ ni. Okey. Jadi saya dululah kalau DJ Una pengalaman jadi admin ni macam pengalaman saya baru macam tak sampai setahun lagi lah. Baru macam 5-6 bulan lagu tu lah kot. Tak tahu berapa nak kira. Baik. Lepas tu jadi saya tahun ni tahun 5 dah. Saya pengalaman saya jadi admin ni rasa macam dia Mula-mula rasa macam mula-mula tu kan saya rasa macam saya tak pandai lah. Memang tak pandai. Tak kenal. Tapi disebabkan dengan guru kita iaitu Cikgu Zainal DJ Cikgu Zainal Bermuda. Jadi cikgu ni lah yang berusaha membantu DJ Una. DJ. Untuk mengenali. Ehsan pandai pidato pun malah sendiri juga. Tak. Okey. Tak dengan. Jadi pengalaman tu rasa macam mula-mula tu memang takut sangat lah. Getak. Macam semua orang lah di awal tu memang nervous. Ya Allah. Masuk. Tapi lama-lama tu dia jadi macam biasa. Biasa. Dah tak ada rasa malu dah apa dah. Itulah. Mula-mula saya masuk konti ni saya rasa takut lah. Tak kenal lagi sini-sini kan. Bila dah kenal, lepas tu mula-mula tu kenal Cikgu Zainal, nampak macam Cikgu Zainal garang kan. Jadi takut lah kan. Takut. Macam nak keluar je terus daripada DJ ni. Tu dia takut. Betapa sampai nak keluar DJ. Cikgu Zainal marah. Tapi duk marah-marah tu pun ada ni juga. Ada nasihat tu. Ada nasihat. Ada sebab. Bukan saya saja. Okey. Fitri mulia dan maaf dipinta, mensuci hening dosa, setahun menghilang, sekarang menjelang, selamat Fitri mulia.
Selamat Hari Raya kami ucapkan kepada seluruh warga SKK Channel.